Buat pertama kalinya, aku dapat menjejakkan kaki ke Terengganu. Video yang lepas, aku berada di Kuala Terengganu. Dan untuk video kali ini, aku ingin menikmati betapa indahnya Kampung Penarik Setiu Terengganu. Perjalanan daripada Kuala Terengganu ke Kampung Penarik ambil masa lebih kurang dalam 1 jam lebih macam tu, 1 jam 20 minit. Sepanjang perjalanan tu memang aku rasa seronok betul lah tengok kiri kanan. Ini kali pertama aku datang ke Kampung Penarik Setiu Terengganu. Okay, sekarang ni aku ada dekat Pantai Mangkuk. Subhanallah, cantiknya. Ni boleh buat ambil gambar ni. Cantik. Kita orang duduk kat Penarik. Lepas ni kita tengok Penarik macam mana. Saja pergi dekat Pantai Mangkuk ni. Memang cantik lah, cantik betul. Siap ada kambing kat tu. Okay, sekarang ni aku dah sampai Bayu Beach Penarik. Ni aku punya bilik. Okay, ni bilik Shelly untuk 2 orang. Ni aslinya katil queen. Okay, kat situ ada belah A. Lepas tu ada aircon, ada kipas, ada cermin, ada tingkap, ada tingkap. Kat sana ada kolam renang. Nanti aku bawa korang pergi tengok dekat pantai dia pula. Ada TV. Lepas tu ni ada serika lagi ni. Oh, ada bagi air air dengan kopi. Lepas tu ni belah air dia. Sebenarnya kat sini ada 2 pintu tau. Satu ni kira untuk 2 orang lah. Satu bilik untuk 2 orang. Jadi kalau korang ada 4 orang, korang boleh ambil lah sebelah-sebelah. 100 lebih, 130 macam tu kalau tak salah aku. Nanti aku akan letak dia punya harga kat description lah. Jadi macam aku, sekarang ni aku ambil bilik ni satu, bilik ni satu. Jadi kita boleh conquer lah kawasan ni. Ada tempat duduk sini. Okay, ni dekat bahagian luar Pantai Bayu Penarik Resort. Di belah sana tu dia punya ni lah, laut. Kat situ boleh ada pantai. Lepas tu kat sini tempat ni ada kolam renang. Jadi korang boleh duduk-duduk kat sini. Tapi bagi aku, kalau korang pergi ramai-ramai dengan family korang macam conquer bahagian chalet tu memang best lah. Memang kira tempat ni kau dengan family kau lah. Macam kita orang pergi dalam berapa orang? 8 orang. Jadi kita ambil 4 lah. Tapi kita tak adalah conquer tu kira macam ambil bahagian-bahagian ni semua. Tapi best lah kalau korang pergi ramai-ramai. Ini pun yang tu rumah. Kalau tak salah aku sebut 1000 lebih, 1002, 1003 tak ingat. Boleh duduk dalam 12 orang, termasuk kanak-kanak 20 orang. Betul-betul kat sini. Lepas tu jom kita pergi pantai sekejap tengok. Ni pun dah pukul berapa dah ni? Dah nak maghrib lah. Dah nak pukul 7 lah. Pukul 6.50. Ni kira macam suasana 6.50 lah. Sebab kita orang sampai tadi pun dah pukul 5. Sini pun ada lagi ni chalet dia. Tengok, besar halaman ni. Kalau korang datang keluarga korang, kau tengok. Ui, memang best kot. Siap ada ni lagi ni. Korang boleh santai-santai, boleh ambil gambar. Tengok ada pondok gazebo. Sini kan. Korang sebelum datang, korang belilah makanan kan. Duduk dengan family korang. Tu lah sunset. Nampak, boleh nampak sunset lagi dari sini.
Cantik Ni kira private lah. Orang luar tak boleh. Jadi orang yang dekat dalam resort lah kot resort ni dia boleh tok dari sini, tok sunset. Cantik. Ada buaian. Kalau ikutkan kata abang yang jaga tu boleh mandi ni. Tapi itulah, risau juga kan. Mungkin sunrise akan naik belah sana. Okay, ni suasana waktu malam dalam pukul 10. Dia terang lah, ada lampu. Jadi nak masuk sana pun ada lampu. Dekat kolam renang ni pun gelap sikit lah. Tapi dekat dia punya tempat-tempat duduk tu ada lampu terang. Semua okey. Sebelum masuk tidur, kita orang pun pergi cari satu warung yang berdekatan di sini juga, iaitu warung Arena, untuk mengisi perut yang sedang berkeruk-keruk lapar ini. Makanan kat sini pun bagi aku sedap. Pakcik yang jaga sini pun betul-betul peramah. Dan macam aku cakap, datang satu tempat, tolonglah naikkan sedikit ekonomi orang-orang kampung di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni lambat sikit, dah pukul 7 ni. Tapi awan agak tebal lah, boleh tengok tu. Lepas subuh, aku cepat-cepat keluar untuk menikmati sunrise yang ada di Kampung Penarik, Setiu, Terengganu. Bagi aku sini memang amazing lah, buat kata orang putih kan. Sangat menakjubkan, sangat cantik. Kau boleh tengok dia punya pantai tu, air dia warna kebiruan. Ya Allah Tuanku, Aku rasa aku akan datang balik kat sini. Dan sebelum aku balik, aku adalah buat sikit video-video, acah-acah video sikit lah kan. Bagi aku, korang kena datang sini lah. Terengganu dia another level. Lagi-lagi Kampung Penarik ni lah, bagi aku dia cantik. Dia kampung kan, jadi ketenangan tu ada kat sini. Korang kena cuba Bayou Beach Penarik, korang kena cuba kat sini. Dan sebelum kita orang balik, kita orang singgah makan dekat gerai yang ada kat depan ni je. Aku nak cuba nasi kerabu kat Penarik ni lah. Biasanya Penarik ni dia dah dekat-dekat dengan Kelantan pun. Jadi dia punya mungkin ada sedikit rasa kekelantanan tu sikit kan. Jadi aku nak rasa juga makanan yang ada kat Setiu. Kalau ikutkan Setiu ni, dia punya logat pun dah macam bunyi Kelantan-Kelantan. Bagi aku ini satu keseronokan bagi orang KL macam aku, untuk kita tengok antara sempadan-sempadan ni dia dah start guna dialek atau logat yang berada di orang kata negeri ke depan tu. Jadi kalau macam Setiu, mungkin dah nak masuk ke Kelantan, dia dah bunyi Kelantan sikit. Bagi aku ni satu kebudayaan kita, bahasa kita. Bagi aku, kita patut jaga bahasa, dialek atau logat sekalipun, sebab kita takut dia lapuk, dia terlandik zaman. Dalam perjalanan pulang, kita singgah kedai NL Celup Tepung untuk rasa celup tepung yang ada dekat Kampung Penarik ni. Bagi aku celup tepung dia sedap je. Dan yang paling aku suka bingsu lah. Bingsu kat sini dia macam sikit, jadi aku suka. Dia punya halus. Jadi okey, aku suka. Sebab sebelum kita orang balik ni, perjalanan ni agak panjang kan, dekat 5 jam lebih balik ke KL. Jadi aku rasa kena isi perut jugalah sebelum balik. Dan sebelum tu kita akan singgah beberapa kedai kopok leko untuk bawa balik sebagai souvenir atau bagi kat kawan-kawan lah. Oh ya, lagi satu aku nak ingatkan korang, kalau nak makan buah pokok macam ni, hati-hati je sikit kan. Sebab waktu kita makan tu berdebu, buah kelapa jatuh. Kecil lah tapi bahaya jugalah kan. Jadi korang kena hati-hati sikit. Dalam perjalanan balik tu adalah beberapa kedai kopok leko yang kita orang singgah. Dan bagi aku semua okey je. Nak kata sedap tak sedap aku tak boleh nak cakap lah. Sebab ini lebih pada tekak masing-masing. Kang cakap yang ni sedap pun tak boleh juga, yang ni tak sedap pun tak boleh juga kan. Kemudian kita ada singgah Masjid Kayu yang memang sekali jalan je. Aku ingat nak masuk itu tapi ada orang ambil gambar. Jadi aku tak apalah kan, kita orang teruskan perjalanan. Tapi dalam banyak-banyak kedai kopok leko, aku suka kopok ikan sesaja ni. Yang ni sebab dia besar. Aku bukan nak kata dia sedap berapa, tapi dia besar.
Jadi aku selesa nak merayak-rayak beli. Lepas tu ada jual air macam-macam air. Lepas tu ada jual air kelapa laut. Air kelapa laut ni aku memang suka sikit. Bagi aku kedai ni besar, dia selesa. Tapi korang nak tanya aku mana sedap ke apa, aku tak berani nak cakap. Korang kena cuba sendiri lah. Selesai sudah perjalanan aku ke Terengganu. Daripada Kuala Lumpur, Kuala Terengganu ke Kampung Penari Setiu. Ini sebuah perjalanan yang menarik bagi aku, yang aku suka. Walaupun tak lama, tapi aku enjoy, aku suka. Pemandangan yang cantik dan lautan kebiruan, suasana ketenangan, ini yang aku cari. Jadi kalau kau tanya aku akan datang lagi ke? Ya, memang aku akan datang. Terutamanya Kampung Penari, aku akan datang lagi, InsyaAllah. Dan bagi aku, Malaysia ni banyak aja tempat menarik. Cuma kita je yang tak tahu. Kalau korang rasa luar negara cantik, betul cantik. Ada bahagian yang cantik dan kita ada bahagian kita yang cantik. Bercuti dalam negara kita, naikkan ekonomi negara kita dan majukan sektor pelancongan negara kita. InsyaAllah kita akan jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum.